Apa kita buat hari ni? Hari ni kita akan hantar 20 pizza ke masjid UiTM Puncak Alam. Berapa kotak ni? Ada 20 kotak. Oi. Okay, sekarang ni kita punya pizza dah pun siap. Kita dah on the way untuk pergi hantar dekat masjid UiTM Puncak Alam. Tapi bang, kita macam lain bang. Tak apa lah, kita layan awak wait. Member lagu kat belakang macam tu. Tapi dekat mana nama dekat yang klinik? Aku rasa dekat yang klinik. Tunggulah masjid UiTM dekat yang klinik. Tak tahu, kita tengok. Kita sampai, kita fly. Sekarang kita dah berada di Hospital UiTM Puncak Alam. Dah pun dah ada study. Kita nak turun. Kita zikri included. Okay, sekarang kita dah pun sampai dekat masjid UiTM Puncak Alam. Just nak letak makanan ni dekat meja dah. Jom. Ini memang handmade ni. Handmade. Daripada dough sampai ke topping-topping dia. Ni chicken pepperoni. Jadi dibawa semua sekali ni. Dia ada 4 jenis. Sebab kita tak buat pinggan, kita agih macam tu je lah. Sebab kita pun tak ada buat pinggan apa-apa, kita just plan tiba-tiba. Boleh ambil je. Bismillah. Bismillah. Sedap. Sedap lah. Good. Terima kasih. Sama. Selepas kita memberi, kita juga menerima. Tak sedikit, tak sebanyak. Saling memberi. Jadi korang semua jemput datang. Mana korang nak kita pergi pula, korang boleh komen juga. Jangan lupa subscribe. Jom. Jom. Ini tadi dan kita akan rasa kenikmatan di sini. Ini tak bohong punya ni. Betul. Tak rugi datang subscribe ni. Yang penting datang awal. Datang awal baru dapat awal ni. Ibarat apa Ustaz dapat balik punta. Dah kita dah solat tu, selesai semua dah. Habis sold out pizza. Dalam masa 20-30 minit macam tu je. Sebab kita buat pizza pun agak kurang sikit kali ni. Jadi surau atau masjid mana lagi korang nak kita sampai? Korang boleh komen. Kita akan datang for fly.